Assalamualaikum dan salam bola sepak Malaysia. Selamat datang ke Bola Kita TV. Saluran yang membawakan berita dan info terkini dunia bola sepak tempatan, terus kepada anda. Masa depan pemain sayap Terengganu FC, Akhyar Rashid dan Safawi Rashid dijangka tidak seharuan menjelang musim baharu. Kedua-dua pemain ini dibawa daripada Johor Darul Tazim JDT dengan status pemain pinjaman. Mereka telah membantu pasukan untuk menduduki tangga kelima Liga Super musim 2024-25. Duo sensasi ini juga menjadi watak penting pasukan terutamanya dalam kancah Shopee Cup 2024, namun terhenti pada peringkat kumpulan. Terengganu mengambil langkah proaktif untuk mengikat segera Hikmat Akhyar Rashid yang menjadi pemain tetap buat skuad PT. Akhyar Rashid secara rasminya telah menandatangani kontrak untuk bersama Terengganu FC yang akan mengekalkan pemain ini sehingga 2 musim bersama kelab ini. Akhyar yang sebelum ini dipinjamkan dari kelab Johor Darul Tazim bagi musim 2024-2025 telah memberikan impak yang cukup baik dalam meningkatkan kualiti pasukan pada musim ini, ujar kenyataan kelab. Situasi berbeza buat Safawi Rashid di Terengganu apabila beliau tidak menandatangani kontrak secara tetap untuk bersama negeri kelahirannya. Berdasarkan kemas kini laman Transfermarkt, pemain berusia 28 tahun itu masih bergelar status pinjaman dan bakal pulang ke pangkuan JDT pada 30 Jun ini. Safawi merekodkan 18 jaringan dan 4 bantuan jaringan sepanjang musim ini, selain memakai lilitan kapten buat skuad Terengganu. Pasukan bimbingan Badrul Afzan kini dikaitkan dengan beberapa pemain serangan baharu seperti Hakimi Azim dan juga Luqman Hakim Syamsuddin. Setakat ini, masih tiada pengesahan rasmi berhubung mana-mana pemain baharu yang berada dalam rancangan kelab bagi musim baharu.